Mel, ini arahan Papa. Siapa suruh Ham buat perangai? Mel, yalah apa-apa. Makcik call ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aiko ke buka pintu? Tak diri dulu, Makcik. Apa-apa makcik call ya? Okey, aku nak nasi goreng kampung, telur dadah. Kembang kuncup. Kalau saya dapat peluang. Bagi air ke? Ubat. Oh, by the way, Salah keluar? InsyaAllah. Tak apa, jangan risau. Go and whenever you want to come back, come back. Blackout, Mak? Mel? Oh, mula mak kamu tu. Alah. Sekali boleh sambung Dapat sijil. Takkan Allah. Dia sebenarnya kat Amerika, kat UK ni. Lu, jangan ikut cakap mak. Lu percayalah kerja yang sesuai dengan apa? Dengan sijil yang sijil ijazah. Tak payah Lu. Tak payah dengar cakap mak kamu tu. Lu pergi cari kerja. Status apa standing yang tak payah dengan cakap mak kamu tu. Lu pergilah cari kerja apa dengan sijil tak boleh semua. Sekarang ni bidang perniagaan tu satu bidang Pertanian? Mak pula. tak tolong letakkan ni, tengoklah. Ayah ni mak gamas je. Action. Dia ada tanya ayah pasal kerja. Dia ada pasal rumah lagi. Maksudnya, mungkin dia nak Lokman kerja dengan dia kot. Mungkin juga dia nak macam... kau nak jiwang aku? Salah. Kau tak nak jiwang. Okeylah, aku nak balik. Habis tu takkan kita nak balik dah? Alamak. Tak lupa. Sorry. Okay, cut. Sorry. Hey! Action. You put it. Oh, no. Driving my own. Lokman tu boleh diharap untuk jaga syarikat ni. Masa dia nak ambil Lokman kerja pun untuk... Astaghfirullahaladzim. Kata arwah, memang Lokman tu boleh diharap. Allahu Akbar. Oh. Terpegun ke tengok anak Pakcik Rashid ada nyamuk-nyamuk lalat semua keliling air. Nyamuk-nyamuk lalat. Action. Okey, tengok. Mak ada tak ni pun? Tak. Mak ada tak tegur? Memang kata tegur. Mama dengan Papa tak nak Mel hanyut dengan kawan Mel. Cepat. Camera rolling. Action. Mel. Mel sini. Tak track lagi.